Okay, Assalamualaikum, welcome back my channel. So selamat pagi. Hari ni aku berada di hutan rekreasi Bandar Seri Jempol. Okay, kau tengok. Okay, so hari ni perjalanan aku Bandar Seri Jempol di taman rekreasi ni. Pagi ni pukul 9.50. So jom kita jalan-jalan kejap, kita tengok lokasi-lokasi perjalanan. Okey. Aku bersama anak aku. Nanti kita ronda-ronda kawasan-kawasan sekitar. Mudah-mudahan okey lah. Mantap gengs. So, pagi ni aku rasa sejuk saja dan aman, damai. Okey, apa-apa nanti kita sambung lagi. Okey geng, Assalamualaikum, welcome back my channel. So pagi ni aku berada di hutan rekreasi dalam pesona damai negaraku. Okey. So sekarang aku jalan-jalan. Okey. Nak ke puncak. So atas sana ada puncak geng. So kita teruskan perjalanan. Okay man? Nah, ni anak aku. Aku harap aku punya suara okey. Dengangan jelas. Kita naik atas puncak tu. Kita lalu sini. Dengan Aiman. Ui, apa tu? Kereta tu laju tu. So betul lah hari ni aku cuti. Tu aku jalan-jalan dengan anak aku ke taman rekreasi ni lah. Jom. Kita naik atas puncak. Okey. Hari ni hari Minggu, waktu cuti sekolah kan, hari libur orang. So inilah kawasan-kawasannya. So aku nak pergi ke puncak atas tu. Sekejap ambil gambar adik. Stop. Okey kan, kita sambung lagi kita punya video. Jalan lagi atas puncak. Okey. Ni anak aku depan. Anak aku yang nombor ada atas. Tupai. Oh, ada tupai atas tu. Ya. Oh, ada tupai. Mantap. Jom. Wah, ni kita jalan. Jalan lagi. So ni kita naik di atas ya. Tinggi, menanjak daripada bawah sana. Aku daripada sana tadi. Jalan ni. Kita naik ke atas lah. So jom. Jom. Pagi ni cuaca alhamdulillah terang ya geng. Semput aku, padahal bukitnya tak adalah tinggi sangat. Maklum lah, badan aku dah berat macam ni. Exercise berlari tak boleh. Aku jalan je lah. So ni hutan rekreasi ni berhampiran dengan jalan utama. So sebelah tu jalan utama. Nak ke Pahang, ke Loi, boleh ikut sini lah. So hutan rekreasi ni betul-betul berada di tengah-tengah Bandar Seri Jempol lah. Dia ni tempat istirahat. Mungkin ada antara korang yang mungkin jalan jauh-jauh, boleh rehat sekejap, nak tidur ke apa dulu. Cuma sini tak ada kedai makan ya. Dia cuma ada hutan rekreasi. So kedai makan jauh dari sini lah, sebelah sana. Kita pergi sebelah sana. Kapal. Wow. Ya. Naik lagi ke atas. Menanjak lagi. Jaga. So inilah pemandangannya. Tu sekitar bawah. Kau tengok di bawah tu. Tu kawasan dia. So aku tadi pada bawah ni. Atas. Yang ni atas jap.
taman. Nanti lo. Naik lo. Nak taman. Nak taman. Nanti kita turun lah. Sayang dia tak taman. Ya. Kita jalan jap. Ada nak pergi-pergilah kat abang. Pergi. Ya, ya. Pergilah. Ambil. Ui, tingginya. Wah. Inilah atas puncaknya. Panggil abang, panggil. So aku daripada bawah tadi. So daripada sana tempat parking motor aku jalan. Terus pusing naik ke atas lah. Ha? So hutan rekreasi ni memang luas lah geng. Kau tengok. Luas. Okay. Dia punya pemandangan je luas ya. Daripada atas ni banyaklah lokasi-lokasi kau nak berjoging ke apa. Inilah spot-spot dia menarik ya. Okay lah. Kau tengok keliling-keliling ni. Ni anak aku dia memanjat bukit ni tadi. Mana guys? Peluru lah. Tengok. Kita jumpa peluru pistol ya. Ni peluru pistol ni. Pistol. Tak tahu lah. Duduk. Ni bahaya ni peluru pistol ni. Ini boleh mendatangkan kecederaan. Saya jumpa kat bawah tadi. Punya. Lubang. Okay. So apa nanti kita sambung lagi ya. Okay. Okay guys. Assalamualaikum. Welcome back my channel dalam Pesona Damai Negaraku. So hari ni aku berada di hutan rekreasi. Kat belakang aku ni. Hutan rekreasi ni dekat Bandar Seri Jempol ya. Macam kau tengok. Dia tak jauh pada Bandar Seri Jempol. Lokasi hutan rekreasi ni. So memang tempat ni kalau korang nak datang bolehlah untuk istirahat di kawasan ni. So sekarang aku ada di atas puncak. Okey. Atas puncak ni. Macam ni. So keliling aku, belakang-belakang aku tu. Aku dah ada atas puncak. Mantap geng. Cuaca ini alhamdulillah. Tiada apa-apa. Kita jumpa lagi. So jom. So aku nak turun bawah. Teruskan perjalanan. Okey. Teruskan perjalanan. Bang. Mat. Saya ikut sini. Teruskan perjalanan aku. Okey. Hari ni kita exercise senaman kaki dan badan. Sekarang dah pukul 10.09 minit. Cuaca alhamdulillah mantap, mantul. Okey, so jom kita jalan sini exercise. Peluru abang bawa Teruskan perjalanan dan pusing-pusing taman. Okey. So hari ni hari Minggu geng. So kereta banyak nampak. Orang berpusing-pusing. Ada macam-macam aktiviti. Waktu-waktu cuti sekolah ni ada yang pergi laut, pergi air terjun. So aku tak ada lah. Kebetulan tadi aku baru balik kerja. Aku mengantuk lagi. So aku dah lepak santai kat sini lah. Okey. Mana? Ni motor ni. Kesan motor. Ni bawah ni. Mantap. So kat hutan ni korang boleh tengok kebanyakannya disediakan tempat duduk macam ni, tempat duduk dan juga trek-trek macam ni. Korang nak jogging ni tempat parking kereta. So berhampiran dengan jalan utama lah. So jalan ni aku cakap pada sini, sebelah sini pergi Bahau, sebelah sana pergi ke Kuantan Pahang lah. Kebanyakan orang pergi Kuantan dia akan berehat di sini sementara, menyejukkan badan dan mata untuk tidur sebentar di hutan rekreasi ni. Mana guys? Jom guys. Kita jalan
Hutan rekreasi ni dulu memang dah ada dah hutan ni. Tapi dulu tak seindah macam ni lah. Dulu kebanyakan sekitar-sekitar kawasan ni banyak anak-anak kayu. Kebetulan sini dipenuhi dengan pokok pine. Kau tahu kan pokok pine tu kan. Pokok ni senang hidup di gunung-gunung lah. Pokok pine ni. So sekarang dia dah disemai dan dijaga oleh Majlis Perbandaran Jempol untuk riadah rekreasi. So ini wah. Sekejap lagi guys. Ayah. Punya guys. Ada ulat guys. Ada ulat guys. Ulat guys. Ada orang miskin makan. Ya guys. Guys, mantap guys. Dia masak. Ya, sana kita lalu kat taman sana pula. Sana lah rekreasi tu. Ya guys. Guys. Tuh. Tu guys, pistol guys. Tu pistol guys. Dia bagus. Perlu pistol lah. Kau maju tengok orang meletup atar kan. Langsung. Jom. Bisa burung guys. Pak guys. Ada ke? Abang cuba usip kulit pokok tu bang. Usip kulit pokok. Kulit pokok yang tu ni pokok pen yang kau cakap tu. Dia punya kulit dia tu keras-keras kan. Ni daun dia. Ambil bang, daun dia. Aku tunjuk daun. Inilah daun dia rokok pine. So nampak. Macam Dia macam bulandak. So kulit pokok dia macam ni. ayah. Aku tengok ni menjadi kulit dia. Nah. Wih, ada apa tu? Satu lah. Ya. Wah. Dulu masa tahun 80-an lu. Jalan ni kan pusing kan. Ya nak. Dia 80-an dah. Dia jalan sekejap. Jalan pusing kan tu. So sekitar ni macam tu korang tengok. Okay. Cantik kan. Ya sini. Apa dia? Ini saya jumpa ular. Ular? Saya jumpa lubang ular. Ular? Jangan lah. Tadi kita pergi kat taman je, jom. Kita gelonsor. Kita tak nak si tempat tu. Jalan tanah dia keras, kita jalan lagi. Cepat. So hutan ni. Mana? Oh, atas tu. Tu kau tengok ni memang dia punya kawasan keliling ni memang bersih. Amat. Entah. Tamak ekal, okey. Dah. Cun. Dah. Dia punya sekitar ni jalan kat utama atas dia memang cantik, okey. Nah, jom. Kita jalan lagi. Kita terus jalan. Kita tengok lagi. Kita pusing-pusing taman. Macam mana adik perasaan? Seronok? Best? Tu ada pokok ni bang tu. Tu tinggi pokok atas tu. Ada kucing mantap ni. Macam ni lah. Aktiviti seorang ayah kalau cuti-cuti macam ni lah. Nak buat macam mana geng? Mana Mariam? Dik, Mariam. Fire on the hole. Cepat kita tengok Mariam. Mari. Oh, ni dia. Dia besi ni untuk gunakan untuk apa? Cuba abaikan terangkan. Dia untuk apa? Apa pula tak tahu. Ini senaman apa? Ini untuk pinggang. Yang ini untuk sengait badan. Okey. Yalah geng. Gantung sini tangan dua. Cuba tunjuk demo bang. Cuba macam tu. Bukan. Salah. Bukan macam tu. Okey geng. Semua aku nak pesan satu lah. Kalau kita datang ke hutan-hutan macam ni, rekreasi taman-taman macam ni, tolonglah jaga kebersihan ya. Cacat sampah-sampah sarap ni tolong kutip. Sama-sama kita menjaga kebersihan alam sekitar dan hutan rekreasi kita lah. Okey. Jangan cemarkan kita punya hutan rekreasi dengan sampah sarap ada orang. Ramai orang datang. Habis tempat bang kena main. Ada orang datang tu. So inilah penampakan hutan rekreasi Bandar Seri Jempol
So dia luas pada atas tu sampai bawah. So ni ada track. Jadi aku daripada atas turun bawah. Ni semua track untuk jogging lah. Dia sampai ke ujung sana tu. Track jogging kaki. Wow. Tu. Oh. Mana? So sini memang aku suka datang sebab tempat dia sejuk. Tempat dia sejuk ya. Tenang aku rasa. Jadi aku suka duduk kat sini. Ni ada sini. Main ada sini, pergilah main dengan abang. Okey. So kepada korang yang ada masa lapang setelah seharian bekerja tu, luang-luanglah masa dengan keluarga ataupun anak-anak. Untuk korang bersama anak-anak dalam berkomunikasi dan bertukar-tukar pendapat lah. Okey lah. So apa-apa nanti kita sambung lagi. Okay geng? Ya, right. Okey geng, kita sambung lagi. Tadi aku rehat sekejap. Aku sarapan dulu. So mari kita teruskan kita punya video vlog. Okey geng, kita punya video vlog teruskan. So hari ni masih lagi berada di hutan rekreasi play area Bandar Seri Jempol. Okey, so ini dia. Kau boleh tengok di manakah letaknya. Ni Jempol tu atas. Ada Bandar Jempol. Jempol. Mamat, kenapa tu? Tangga selipar. Nak main tangga selipar dulu adik. Ke bawah selipar. Tu itu. Dah balik lah. Main je lah. So ni tempat duduk telah disediakan. Kita pun leading sebentar. Okey. So sebelah sana tu balai polis ya. Ni sekitar bawah ni semua IPD Bandar Seri Jempol. Kau boleh tengok Seri Jempol punya IPD. Okey. So di sini disediakan permainan kanak-kanak macam gelongsor. Ni dia. Ada longsor dan juga disediakan lantai je dibuat daripada kapet ni kapet. So kalau saat budak main atau jatuh kat sini, so ni kapet ni menahan daripada impak yang teruk lah. Dia tak sakit kan. So dia macam lembut span. So ni dia. Dah main gelongsor dua beradik ni. Okey. Itu siapa boleh naik? Adik naik. Adik telah berjaya naik. Tu dia. Adik makan gula tu masuk mulut, tak nak buang. Bagi abang. Bang habis bang. Mat habis gula tu. Elah, kotor dah bang buang. Ambil buang hantar sampah. Jangan sepah macam rata, okey. Pastikan kebersihan dijaga Okey, ni ada kucing kat sini. So sekitar kawasan permainan ni dilengkapi kapet macam ni lah. Kalau korang tengok, dia ada kapet ni, kalau jatuh tak sakit dan tak kotor lah. Ini kalau hujan pun dia tak berdebu ataupun lecak. Ataupun dikata becek lah. So boleh main kat sini walau hujan pun senang. So inilah. Main bang, ayah tengah buat video, okey? Abang main, ayah tengah buat video sambil abang main, okey? So inilah. Macam ni lah geng, kalau kita nak buat video, layan anak-anak lagi. Macam ni lah. So macam-macam kelengkapan disediakan di sini. Okey. So ada kerusi. Jangan korang tengok ada kerusi. Ada tempat permainan kanak-kanak. Macam ni lah. Dan juga tempat duduk macam ni pun ada. Atas sana pun banyak lagi lah kursi-kursi macam ni.
Sotong sampah telah disediakan. Pastikan sahabat sarap dah makan, minum ke semua buang dalam tu. Okey. So jomlah, aku pun nak duduk sekejap. Nanti apa kita sambung lagi. Kucing. Ya. Ni kucing, banyak kan kucing sini. Kucing yang orang buang-buang. Okey, dia duduk sini. So banyak orang bagi dia makan. So gemuk dia kat sini. Okey geng. Tak apa-apa, kita sambung. Okey geng, assalamualaikum, welcome back my channel dalam pesona damai negaraku. Okey, so hari ni aku berada di hutan rekreasi. Macam korang tengok kat belakang aku, background aku belakang, aku berada di hutan rekreasi bersama anak aku. Kebetulan hari ni hari cuti, hari Minggu, 1 hari bulan 6. Aku bawa anak aku jalan-jalan kat sini lah. Mula-mula ada plan tu nak pergi ke Purification ataupun Melaka lah, nak mandi laut, tapi tak jadi sebabkan aku ada suarat petang ni. So aku tak apa nak pergi. So aku ambil keputusan bawa anak aku ke taman ni je lah. Biar dia orang main dulu sepuas-puasnya, nanti kalau settle kita balik dan aku akan pergi mesyuarat petang ni lah, pukul 2 lah, mesyuarat belia lah. So hari ni konten aku sekadar konten aku di taman rekreasi sama anak-anak aku, dan aku paparkan berkenaan hutan rekreasi lah. So aku harap semua okey. Dan terima kasih kepada yang like dan subscribe aku punya channel. Terima kasih banyak. Teruskan support dan like, subscribe aku channel. Dah lama dah aku tak buat video. So hari ni aku buat video, sekadar video macam ni lah. So lama juga aku tak buat video motovlog sebab aku punya GoPro problem. Aku dah lama tak buat video GoPro. Aku punya channel pun 2 pun problem. So ni channel lah yang aku yang terbaru. Aku berbagaikan lah, senang. InsyaAllah kalau GoPro aku dah okey nanti, baru aku akan vlog balik kembali. Okey. Okey. So apa-apa nanti kita sambung di konten-konten lain akan datang. Aku rasa sampai sini saja. Okey. Sebab tadi pun aku dah tunjuk, korang dah tengok. Mungkin video sudah pun aku ada paparkan berkenaan hutan rekreasi ni lah. Okey, hutan ni tak jauh daripada tempat aku. So aku datang hari ni, so aku vlog. Aku harap aku punya video, mic suara dengan jelas. So ada kekurangan atau kesilapan dalam aku bercakap, dalam aku vlog, aku minta maaf. Okey, so sepuluh jari, maaf lahir dan batin. Okey lah. Tak lama lagi kita dah nak raya korban kan. Aku nak ucapkan selamat hari raya Adha kepada semua umat Islam yang menjalani ibadah korban. Kepada sahabat-sahabat yang mengenali aku, secara langsung aku mendoakan semoga diteruskan kita punya ibadah. Dan jangan lupa geng, jaga kesihatan selalu. Okey, itu saja daripada aku dalam pesona damai negaraku. Okey geng.